Ini Haris. Haris adalah seorang yang rajin membaca Al-Quran setiap hari. Haris adalah seorang yang selalu melaksanakan solat di awal waktu, dan Haris juga jarang mencarut. Selesai saja membaca Al-Quran, Haris akan menghabiskan waktunya yang terlapang untuk berzikir. Pada suatu hari, dapat bori. Alhamdulillah. Alhamdulillah. setelah beberapa minggu berlalu, Haris pun menyambung pelajarannya di Politeknik. Assalamualaikum. Ni mana main korang? Rumit baru salam ke? InsyaAllah, handsome-nya. InsyaAllah, baik-nya, ya Allah. Ya Allah. Duduk. Sila. Mana. Nama apa? Nama penuh Muhammad Ahmad Haris. Oh, Ahmad Haris. Ui, nama cantik handsome oh. Dari mana? Dari tadi. Oh, dari tadi. Orang Binik lah ni. Oh, Masya Allah. Kami semua geng dari sini. Dari Kedah. Kami orang Kedah. Ni kami katil share, satu katil share 2 orang. Nanti duduk dengan aku. Sebab aku kosong lagi ni. Okey? Boleh ya? Sebelah ni aku sebelah ni. Boleh ya? InsyaAllah. Cepat, peluk. InsyaAllah. Rumit baru, Alhamdulillah. Tengok begitu. Sorry. 6 months later. Kalau ni mungkin ni sekolah ni. Yo, ML. Hey. Nak masuk bitik dah ni. Jom. Mana ada ni? Bro, cari siapa bro? Aku cari Haris ada. Haris? Apa Haris? Haris, classmate aku ada. Haris? Tak kenal. Haris, jadi lepas tu dia datang sini. Haris? Tak ada lah. Ada? Oh ya, buat apa ni? Classmate. Main game. Duduk. Yang buat sini ya? Tengok. Kau sedap dong. Bukan bukan terima. Anda selalu bulan dah berapa dah ni? Tadi dah ambil lah ilmunya. Jadi betul. Jadi ya. Saya buat solat. Jadi salah. Kalau ada tu aku balik pulang ni. Boleh lah. Okey. Later. Wih. Anda solat dah? Solat. Dah terlewat. Lupa tu lah. Dia bodoh nak apa. Jadi bodoh lah tak apa yang kita. Orang sambungan ni. Aku balik dulu. Enjoy. Bye. Akibat selalu melambatkan solat, hidup Haris pun mula menjadi terganggu. Oh, hello. Hah?
Nak minta break. Dah apa? Dah. Result tu teruk kan. Kereta tu. Kereta tu hilang gila. Mabuk lah dengan awet tinggal. Assignment pun tak buat. Aduh. Kenapa nak bunuh diri kan? Haris! Buat apa ni? Haris! Haris, awak apa ni? Tiba tu. Haris, turun. Haris, turun. Awak apa ni? Nak bunuh diri tu. Mari sini duduk. Kenapa ni? Sini cerita apa? Hidup serabut tu. Hidup serabut tu. Kenapa ni? Awet kena tinggal. Assignment tak buat. Lepas tu exam pun teruk. Aku nak tanya. Solat lah. Betul tak? Belum. Aku solat lah. Kemarin kau hidup yang tenang macam ni. Aku balik dulu lah. Jangan buat mimpi lagi lah. Balik lah. Masih tau. Jangan buat mimpi lagi. Haris tahu bahawa tindakannya selalu melambatkan solat yang menyebabkan hidupnya menjadi terganggu. Haris pun menyedari atas kesalahannya dan dia kembali solat di awal waktu dan tidak melengah-lengahkan solat. Sejak dari hari itu, Haris pun mula untuk solat di awal waktu dan juga mengajak rakan-rakannya untuk mengikutnya berjemaah solat di awal waktu. Haris juga telah berubah daripada seorang yang suka mencarut menjadi seorang yang baik,